Warga Pattenimiram Wasipom, jom baca bersama untuk 10 minit. Nalum teriya, nalum wasipom. Jom baca 10 minit. 10 minutes, 10 minutes. 10 minit je. கற்றோர் செல்லும் இடமெல்லாம் சிறப்பு. தினமும் வாசிப்போம். பத்தெனிமிடம் வாசிப்போம். Saja. 10 minutes. Kan kamu tulis cara-cara. Jadi kamu senaraikan dulu cara-cara di sini. Apa cara-cara yang kamu tahu? Wasipoma Pattenimiram. Just 10 minutes. 10 minutes. 10 ನಿಮಿಷ ತಾನೆ? Only 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes. Just 10 minutes. 10 minutes. Only 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes. Hai, saya Puan Yogosari, DPN Aktiviti Bukit Mertajam. Marilah sama-sama menyertai program Jom Membaca 10 Minit. Sebelum itu, kenapa membaca itu penting? Untuk murid-murid yang akan menambah ilmu pengetahuan, meningkatkan kosakata dan kemahiran bahasa dan juga menajamkan minda dan daya tunggal anda. Cikgu-cikgu, jangan lupa membaca juga boleh mengurangkan tekanan dan menenangkan fikiran. So, marilah sama-sama menyertai program Jom Membaca 10 Minit. 10 minit sahaja. Membaca adalah satu amalan yang mulia dan bermanfaat. Ia bukan sahaja membuka jendela ilmu, malah membentuk sahsiah dan memperkayakan minda. Marilah kita bersama-sama menjadikan membaca sebagai satu budaya. Luangkan hanya 10 minit sehari untuk membaca kerana 10 minit yang kecil hari ini mampu mencipta perubahan besar dalam hidup kita esok. Jom membaca, jom cerdik bersama.